Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam bahagia dan salam segala jenis salam yang ada kepada tuan-tuan dan puan yang sedang mengikuti kita secara langsung daripada rumah. Kembali lagi bersama dengan kami di Ida Research Center dengan slot fakta dan analisis. Kita kembali lagi untuk siri yang seterusnya. Yang lepas kita berbicara berkenaan dengan kemasukan kita ke fasa pilihan raya negeri, dan kita berbicara berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor, dan pilihan raya negeri Johor telah pun melabuhkan tirainya pada minggu lalu hari Sabtu, dan kita akan memasuki fasa baru, fasa pilihan raya negeri Sembilan pula. Dan bersama dengan saya rakan sembang saya pada hari inilah tak lain tak bukan Cik Garu Arifin. Apa khabar Cik Garu Arifin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Hanif. Seperti biasa kita bertemu kembali dalam fakta dan analisis. Ya. Kita patutnya ada seorang lagi sahabat kita, Sadra Firdaus, Tapi yang telah dapat front page dalam berita harian baru ni, tapi nampak je hari ni dia tak ada persediaan. dia Mungkin dalam kepala pun banyak ada beberapa hal kita yang sedang jalankan survei Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, dan ada beliau mengetuai untuk survei Negeri Sembilan. Ada beberapa perkara yang mungkin tak boleh fokus lah kalau nak bersembang tu. Biasalah Firdaus Hanif ya. Bila survei kita terpaksa melihat perkembangan numerator kita bergerak ke bawah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pantau, itu adalah satu perkara yang outstanding ideal lah. Apabila survey, kita tak semata-mata turunkan numerator bebas di bawah, tapi kita pantau setiap masa untuk memastikan ketepatan mereka pergi di kawasan yang kita kendaki dan mereka menjalankan tugas dengan amanah, insyaAllah. Baik, jadi itu berkenaan dengan Negeri Sembilan. Apapun sebelum kita nak melanjutkan perbincangan, hari ini biasalah kalau masuk kepada satu fasa pilihan raya yang baru, kita akan ada sedikit perbincangan. Namun sebelum kita membawa perbincangan ini lebih jauh berkenaan dengan pilihan raya Negeri Sembilan, pada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, kita nak tengok sikit berkenaan dengan Johor. Kita dah melalui satu fasa pilihan raya Negeri Johor, kita dah habis pun. Mungkin ada beberapa perkara yang kita nak tengok, mungkin kita boleh bedah sedikit keputusan berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, negeri Johor telah pun dimenangi oleh Barisan Nasional dengan kelebihan sebanyak 48 buah kerusi, dan Pakatan Harapan sebanyak 8 kerusi, dan menjadikan keseluruhan 56 buah kerusi, dan tidak dimenangi oleh parti-parti lain yang bertanding lah, seperti Perikatan Nasional, Muda Bersama, Asli dan Parti Bebas yang bertanding yang tidak mendapat tempat langsung lah. Hanya Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan 48 berbalas 48 berbalas 6. 48 berbalas 8. Itu adalah keputusan. Mungkin Cik Arifin boleh bagi sedikit overview ataupun kita bedah sedikit lah berkenaan dengan keputusan pilihan raya negeri Johor ni. Okey, pertamanya menarik untuk kita lihat pilihan raya negeri Johor yang baru saja selesai pada 11 Julai. 11 Julai. 11 Julai, betul. 11 Julai 2026, Sabtu yang 2 minggu lepas. Minggu lepas. Di mana kita menyaksikan jumlah turun mengundi sebanyak 1,897,668 orang. Bermaksud bahawa posisinya adalah 69.56%. Yang saya ingat SPR announce dalam 68 plus ataupun 69 lah. Kita tak tengah tengok kita tak ada dapat lagi score sheet rasmi yang dikeluarkan oleh SPR. Unjuran kita sekitar itu, maknanya bawah 70% lah daripada ni. Dan jumlah pengundi itu jumlah pengundi 2,727,926. Daripada jumlah 2.7 juta itu, yang keluar mengundi hanya 1.8 juta, yang mewakili hampir 69%, 70% gitu ya. Dan yang menariknya pada kali ini, pilihan raya kali ini ada dua perkara lah yang penting. Pertama, dia adalah refleksi kepada kedudukan pilihan raya PRU 2022 semasa PRN. Yang itu dibuat lebih awal daripada PRU 15. Kemudian PRU 15 2022 ya. Jadi atas dua orang panggil kelompok pilihan raya yang berlaku, pilihan raya PRN 2026 dia di tengah-tengah kerana dari segi turun mengundinya.
Kita lihat pada PRU yang lepas memang turun mengundi agak apa orang panggil rendah sekali, antara yang rendah juga dalam konteks pilihan raya, siri-siri pilihan raya di negeri Johor. Dan kita lihat pada ketika itu, saya kira Cik Anik berapa hari itu turun mengundi bawah 50% kan? Di mana? Johor Johor masa 2022 21. negeri. Uh, Rendah saya rasa masa tu adalah pada ketika itu PADUN 55.5%. Jadi ketika Parlimen 75%. 75.5%. Jadi seperti mana yang kita pun sedia maklum, kebanyakan pilihan raya negeri atau PRK dia tak sama dengan PRU 15. Jadi kali ini hanya 69.6%. Jadi not bad, alhamdulillah, rakyat Johor dengan pertambahan pengundi 18 dan sebagainya memberi penyaksian lah. Maknanya turun mengundi pada ketika itu. Mereka merayakanlah pesta demokrasi itu. Dan yang menarik juga ada beberapa perkara pertama kali yang berlaku dalam perayaan kali ini. Kita tahu bahawa wujudnya parti baru seumpama Bersama yang bertanding buat pertama kalinya. Malang sekali mereka kosong kerusi yang mereka perolehi. Tapi mereka dapat undi terkumpul sebanyak 2%, iaitu 28,816. Maknanya di sekitar Johor tu tempat kerusi bertanding, undi terkumpul mereka 28,000. Which is banyak sebab paling-paling ada 1 atau 2 dun mereka dapat sehingga 2,000 yang tak hilang deposit itu 2,000 undi dan itu mereka menjadi pemecah undi yang memberi kesan kepada Pakatan Harapan. Dan kita juga dapati bahawa buat pertama kalinya dalam konteks pilihan raya negeri yang pertama selepas di Sabah. Kalau kita tengok Sabah, formulanya adalah wujud macam ada ada rundingan apabila kursi-kursi Pakatan Harapan tidak bertindih dengan kursi-kursi Barisan Nasional. Tapi tidak berlaku di berlaku tak semua kursi lah. Berlaku di Johor tapi tidak di pihak PH lah. Tidak di pihak PH. Rundingan itu berlaku dalam kumpulan yang sebaliknya. Kita lihat ketika ini Pakatan Harapan bertanding straight 56 kursi. Barisan Nasional juga straight 56 kursi. Tapi ada sedikit rundingan dalam Perikatan Nasional. Khususnya PAS lah. Khususnya PAS. Jadi kita lihat Perikatan Nasional pula, kita tahu bahawa ketika pilihan Johor ni bermula, dia memuncaknya persingkataan dalaman dalam Perikatan Nasional. Di mana ada PN PAS dan PN Bersatu. Dan ironinya walaupun sebelum itu Bersatu PAS telah memutuskan hubungan dengan Bersatu, tapi mereka masih lagi berkahwinnya masih lagi belum bercerai dalam konteks Perikatan Nasional. Dia belum bercerai, tapi sudah tak tidur sebilik lah. Begitulah. Jadi masih lagi satu rumah, bilik asing-asing. Ada pemisahan di situ. Dan menariknya apabila masuk ke Negeri Sembilan, dia dah jadi berubah apabila diwar-warkan bahawa Bersatu akan bertanding logo sendiri. Penentuannya besok lah. Kita akan lihat semasa hari penamaan calon. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya kira menarik dengan komposisi demikian. Pakatan Harapan tak berjaya hanya mengekalkan 8 kerusi saja, tetapi ada penambahan kerusi dalam Barisan Nasional. Rata-rata kita banyak penyelidik peneliti memahami bahawa BN memang leading. Kerana ini adalah home ground Barisan Nasional. Dan kita pernah bincang ni yang lepas bahawa kawasan Johor Tenggara yang sebelah Kuala Pantai Timur itu memang kawasan kuat Barisan Nasional. Battleground ni adalah pada Johor Tengah, Selatan dan juga sedikit kawasan. Kalau kita nak mengalir balik Johor tu Johor kalau kita nak mengalir balik Johor tu kita panggil Johor belah kanan lah. Abdullah Segamat ni Johor belah kiri. Itu. So battleground PH ni banyak Johor belah kanan. Okey. Itu menarik untuk kita lihat. Jadi itu yang kita lihat daripada apa yang berlaku di Johor. Beberapa dia bukanlah nak kata benda yang dah dijangka, tapi itu perkara yang dibaca oleh kebanyakan penyelidik dan kita sendiri, Cik Arifin di peringkat Ida Research, kita tak keluarkan kita punya orang panggil, kita tak keluarkan kita punya kajian penuh
Cumanya sebabkan yang kita kedalaman dan kita pun menjangka lebih kurang PH akan dapat sekitar 11 Ya. 11 kerusi yang akhir. Tapi dia turun sampai 8 tu. So Kalau kita lihat dalam konteks Johor, sebelum semasa selepas penamaan calon, sehingga hari Sabtu, Jumaat itu, saya bercakap dengan ramai orang, kita pun turun, bertemu dengan beberapa wartawan, dia agak suam-suam kuku, suam-suam. Pada Betul. ketika itu hanya kita mencerap data sekitar hanya dalam 48 ke 50% saja yang nak turun mengundi betul-betul lah. Yang lain ini masih lagi suam-suam ataupun 23%, insyaAllah akan turun. Satu lagi kata, keluarga kami ada yang keluarga tinggal di Johor, sebarang luar kawasan mungkin tak balik. Jadi kita lihat fenomena itu ada. Dan malah ketika itu ada di dalam beberapa set unjuran kita mengunjurkan bahawa PH boleh pergi dengan tiga kursi saja. Dengan 3 lagi kursi lean to us, tapi masih dalam risiko. Maknanya dekat situ ada 6 kursi potensi. Tapi tinggal 2 lagi, maknanya 50-50 yang dapat pada ketika itu. Saat akhir kita cuba mengunjurkan ada kemungkinan boleh dapat 11 kursi. Tapi kita dapati bahawa dengan keadaan beberapa kawasan akan ada risiko yang tersendiri. Jadi akhirnya 8 dapat kursi. Dan Barisan Nasional juga mempunyai undi keputusan, maksudnya asas tu dalam 38 kursi begitu kan. Betul. Yang dia jangka akan menang. Tapi dalam masa yang sama berkemungkinan dia boleh menambah kursi, dan akhirnya terjadi apabila mereka dapat menambah kursi-kursi tertentu, dan kita lihat kawasan-kawasan itu adalah kawasan-kawasan yang peratus orang mengundi agak besar. Betul. Juga, terutamanya kawasan yang marginal Melayu lebih daripada Cina. Sebab kalau kita perhatikan masa hari mengundi, saya berada di ground lah. Kalau kita boleh lihat masa hari mengundi sangat agresif. Kalau dalam terma pilihan raya GOTV kan bawa keluar mengundi ni sangat agresif lah, dibawa oleh Barisan Nasional. Dan saya juga difahamkan sekitar pukul 12.30 hari kebanyakan kursi-kursi Barisan Nasional ni telah mencapai turnout sebanyak 60, dah capai 60% by tengah hari. Which is ini adalah benda yang sangat sukar berlaku, melainkan benda ni hanya berlaku melainkan ada kerja yang sistematik. So maksudnya bawa keluar pengundi ni sangat sistematik dijalankan oleh Barisan Nasional. Dan ya, itu adalah hasil. Kalau saya boleh rangkumkan ataupun secara keseluruhannya, BN berjaya mempertahankan negeri Johor dengan kemenangan yang dalam suasana harus kita menerima hakikat bahawa dia ada 2 kelebihan besar. Betul. Home ground, itu memang basisnya Barisan Nasional di Johor. Kedua, menteri besarnya daripada Barisan Nasional. Betul. Jadi kebanyakan pilihan raya ni kalau ianya dikuasai oleh parti yang memerintah itu memberi ada kelebihan untuk dan apapun kita ucapkan tahniah lah kepada Barisan Nasional kan. Lawan ke kawan ke, kita kena ucap tahniah atas kemenangan dan move on untuk ke seterusnya. Baik, kita masuk pula ke Negeri Sembilan. Baik. Jadi mungkin sedikit kita membawa bukan semangat lah, kita membawa apa yang berlaku di Johor. Kalau Cik Arifin tengok, mungkin adakah ianya akan memberi kesan ataupun untuk pilihan raya Negeri Sembilan, adakah corak yang sama akan berulang dari segi demografi dia? Sebab orang kata ini adalah wilayah selatan Malaysia. Baik, Negeri Sembilan ini satu perkara yang agak unik kerana pertama dia dimenangi kerusinya oleh yang lead itu adalah Pakatan Harapan. Dan kita tahu ada 2 tokoh besar yang sedang digandingkan untuk poster boy ataupun menjadi tough lah dalam konteks media juga, meng-highlightkan itu, iaitu antara Datuk Seri Aminuddin Harun dan juga Datuk Mat ataupun Datuk Jalal. Datuk Jalal ya. Jadi nampak antara dua tokoh itu. Tok Mat disebabkan beliau adalah bekas menteri besar, duduk dalam dalam kabinet kerajaan persekutuan juga, dia ada kursi di sana. Tapi apabila namanya disebut untuk bertanding dalam Negeri Sembilan, dia jadi highlight.
Tok Jalal ini kerana dia adalah figura yang besar juga Exco dalam konteks kanan Exco kanan di peringkat negeri Johor, dan beliau juga terlibat dalam beberapa perkara Negeri lah. Sembilan. Di Negeri Sembilan. Dan Negeri Sembilan juga pada permulaan permulaan untuk pilihan raya, kalau kita dapat tengok ada sikit sebanyak pergolakan politik dalaman melibatkan kerajaan Madani, yang kita sebut sebagai gabungan BN dan juga PH, di antara Tok Jalal dengan Datuk Amin lah. Plus pula mungkin yang ini kita harap ianya boleh selesai segera, pergolakan antara Undang dan Yang Tuan. Kita tak nak sentuh di sini, tapi saya fikir itu satu perkara yang disebut oleh di bawah, bahawa rakyat mendambakan kestabilan. Rakyat nak supaya perkara diselesaikan secara baik. Malah dalam konteks Negeri Sembilan sentiasa undang-undang adat ni berbincanglah sehingga selesai. Itu sebab dia berbincang dia tak ada jangka masa. Dia tak ada putus. Dia kata bincang biar selesai. Itu adatnya. Jadi ini yang kita harapkan lah. Cuma dalam konteks politik dia tidak begitu. Politik meletakkan tandanya besok penamaan calon. Kita akan dapati bahawa pertembungan PH menghantar untuk semua kursi. Barisan Nasional pula tidak semua. BN dulu dia tidak semua, tapi apabila PN pula mengumumkan merengkapkan beberapa kerusi, jadi nampak seolah-olah ada gabungan di situlah, walaupun nampak tak diumumkan secara rasmi, tapi dari segi kosmetik ni kita boleh baca, kita dapat lihat sedemikian. Kenapa saya sebut tak rasmi? Sebab dia masih lagi tiada pengisytiharan rasmi di peringkat pusat. Tapi dalam fasa test drive dalam fasa test drive tak ada pengumuman rasmi dekat pusat. Kalau tengok tak ada, tak ada kan sebenarnya. Cuma ada desas-desus pertemuan dalam konteks lokal. Jadi ini yang amat menarik, membawa suatu proses baru dalam politik Malaysia, di mana kerajaan kerajaan di federal adalah satu kerajaan coalition government, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional plus dengan parti-parti lain membentuk gabungan kerajaan. Nampak masih intact, dan nampak tarik tali itu, maksudnya walaupun sini menyindirnya itu ada, tetapi masih lagi intact dalam konteks persekutuan. Tak ada serangan dalam peringkat persekutuan. Serangan sekarang ni berlaku dalam peringkat negeri saja. Jadi saya fikir itu satu perkara yang menarik, menggambarkan satu kematangan dalam politik demokrasi yang sedang dipacu oleh Yang Amat Perdana Menteri. Saya ingat dia pun sedikit bersilat lah dalam konteks ini. Jadi kita akan lihat nanti bagaimanakah nanti PRU Negeri Sembilan nanti memberi kesan. Sebab dia ada beberapa bacaan, sama ada kalau PH kekal, berapa yang dia boleh kekal. Kalau dia PH boleh kekal dengan sedikit kelebihan beberapa kerusi, tapi tak dapat 2/3, ada kemungkinan besar perlu ada coalition dibentuk bagi membolehkan kerajaan negeri itu diurus dengan lebih baik. Ini satu perkara yang tidak mudah saya rasa dalam konteks. Okey, baik. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Negeri Sembilan ada lebih kurang 36 buah kerusi. 36 kerusi. Dia tak macam Johor. Johor ada 56 kerusi DUN. Di Negeri Sembilan ada 36 kerusi DUN, yang perlu mendapatkan majoriti mudah adalah 19. 19 kursi lah untuk dapat majoriti mudah. Jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok juga selepas ini. Nanti jangan tanya, kenapa ada 39 je? Kenapa tak 56? Tak, di lain negeri lain kursi dia. Dia macam di Negeri Sembilan ada 39. Jadi Pakatan Harapan meletakkan 39 orang calon, dan BN meletakkan 26. Dan selebihnya 11, tak silap saya 11 diletakkan oleh Perikatan Nasional. Jadi berkenaan dengan kerjasama tak rasmi tadi, mungkin sekarang BN dengan PN masih lagi dalam fasa trial pack. Dia nak tengok, dia hari tu dia orang dah cuba buat di
Johor nampak macam menjadi katanya. Ya. Sebab PN tak kisah pun kalah asalkan Melayu Islam memerintah di Johor, itu matlamat dia. Adakah perkara yang sama juga? Saya masih berpandangan kata-kata itu kalaulah cakap-cakap politik. Ya, betul masih lagi cakap sebab politik. the real fact yang di bawah memang ada kerusi-kerusi yang bertembung antara PAS ataupun PN. Ya. PN PAS. Sekarang ni kita kena guna itu. Untuk Johor PN PAS atau PN Bersatu. Jadi PN PAS memang hakikatnya bertembung. Tapi dalam cakap politik above-nya seolah-olah kami bagi laluan. Jadi itu sebab ada yang menelpon saya, confused bang. Tapi itulah dia politik. Betul. Ya, seni politik. Jadi di Negeri Sembilan saya boleh katakan ia adalah Perikatan Nasional PN saja. PN saja. Sebab Bersatu akan masih lagi tak ada pengumuman rasmi. Belum ada. Sebab Bersatu kata dia nak masuk bertanding dengan logo dia sendiri, tapi masih lagi tak ada pengumuman sebab pengurusi PN pun hanya umumkan calon daripada PN yang terdiri daripada wawasan, MIC, MCA. MICA, sorry. Apa tu? Gerakan tak silap saya. So, parti yang menganggotai Perikatan Nasional lah. Jadi, mungkin yang terakhir, Cik Arifin, kalau kita boleh lihat juga berkenaan dengan 99 ini. Apa? Ialah isu-isu yang berlaku di Negeri Sembilan ini, projection ataupun apa yang kita boleh lihat di peringkat awal ini, apa akan jadi? Adakah persoalan orang sekarang masih lagi BN membawa momentum Johor itu ke Negeri Sembilan, dan nampaknya matlamat mereka untuk membirukan Negeri Sembilan itu. Macam mana Encik Arifin nak tengok benda tu? Ya, dia tidak juga satu perkara yang kita sebut bahawa mudah dalam konteks ini. Saya rasa battleground di Negeri Sembilan ini mungkin lebih tajam, kerana kita akan lihat pertembungan itu dalam konteks di Johor ada kawasan-kawasan mungkin PH pun macam give up je lah kan. Jangan sekadar macam khidmat masyarakat gitu. Tapi di Negeri Sembilan tu tidak begitu. Ada kawasan-kawasan lain, kawasan tertentu yang mereka nampak bersungguh-sungguh untuk pertahankan. Kita dah menengok sidi-sidi kempen telah pun bermula. Dan di bezanya dengan Johor, soal menteri besar yang biasa akan menjadi poster boy dalam konteks ni Aminuddin Harun, iaitu YB Aminuddin. Dan menariknya, YB Aminuddin mengambil langkah yang cukup berani. Dia tidak mempertahankan kawasannya di Sekamat. Dan beralih ke Linggi. Kawasan BN. Ya, kawasan BN. Jadi itu satu perkara yang menarik dalam konteks leadership. Bukan tidak mahu pertahankan Sekamat. Sekamat masih lagi orang dia, iaitu daripada pejabat Dr. Azman. Ustaz Azman. Ustaz Azman masih dia di sana. Dia pergi ke Linggi. Kursi yang bukan menang tu. Kursi yang bukan menang. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingat di bawah Parlimen Port Dickson, yang mana beliau adalah MP ahli parlimen. Tapi itu yang menarik sebenarnya apabila pergerakan berlaku oleh Menteri Besar menunggang kawasan. Orang sebut dia lari. Sepatutnya in term of masuk lari itu dia mencari tempat yang lebih selamat. Tapi Menteri Besar Syed Aminuddin Harun dia memilih tempat yang tak pernah menang pun sebelum ini. Dia memilih ke Linggi, dan itu adalah kursi risiko, dan dia mempertaruhkan diri dia sebagai poster boy Menteri Besar di kursi Linggi itu. Satu perkara yang menarik Datuk Seri Aminuddin ini, beliau pernah menjadi seorang wakil rakyat Solo ketika BN masih lagi memerintah Negeri Sembilan. Tok Mat menjadi Menteri Besar pada ketika itu. Saya ingat sebelum PRU 2018. Dia the only ketika itu dari dalam keadilan, kursi keadilan masa ketika itu yang menang di Sekamat. Jadi itu satu menarik, tak mudah sebagai seorang Melayu, Islam dan sebagainya. Perkataan harapan masa tu dengan PKR keadilan the only yang mempertahankannya, dan tapi dalam memacu politik akhirnya menjadi Menteri Besar. Dia berjaya membawa perubahan dalam konteks Negeri Sembilan. Tapi orang untuk parti-parti yang selain daripada Pakatan Harapan, Pakatan Harapan, dia akan memandang Datuk Syed Aminuddin Harun lari. Tapi yang bagusnya penilaian rakyat. Rakyat memandang Datuk Syed Aminuddin Harun kamikaze.
Dia kata inilah kamikaze politik. Ya. Dia berani langgar lah, senang cerita. Dalam konteks yang lebih luas, beliau juga adalah pengarah pilihan raya negeri. Jadi sebagai Menteri Besar, tanggungjawab dia bukan saja untuk kawasan dia, katakanlah Dahulu Sekamat, tetapi the whole Negeri Sembilan. Dan saya rasa agak baik dalam konteks itu kerana di bawah parlimen yang dia serve juga. Dan kita tahu bahawa dia bertanding dengan yang lepas PRU dan juga PRN. Jadi saya rasa tak ada isu besar. Cuma yang harus kita lihat sekarang ini, adakah melalui formula ini akan membawa wave Barisan Nasional kembali? Apabila peringkat awal wujudnya tactical move yang dibuat oleh Barisan Nasional, buat pertama kalinya tidak seperti Johor, mengumumkan tak bertanding semua kawasan. Dan ada beberapa kawasan itu pula seolah-olah ada deal untuk beri laluan kepada Perikatan Nasional Perikatan Nasional dalam konteks ini. Jadi dan kita tahu bahawa semalam 2-3 lepas MCA mula berbunyi lah dalam konteks BN bahawa adakah cara BN nak terus berkuasa ini dalam konteks yang mungkin lebih sedikit Machiavelli sifatnya, boleh menggadaikan prinsip setiakawan, menggadaikan prinsip ataupun memberi satu tanda-tanda tanya bagaimana mereka boleh kembali kepada muafakat nasional mungkin yang dulu telah dinafikan, dianggap batal ataupun gagal kerana ketika PRU yang lepas, PRU 15 yang lepas, ketika pilihan raya negeri Melaka, Melaka dan juga PAS mula bergerak ke Bersatu, kerana isu PAS dengan Bersatu dan juga kerana isu tak boleh ada mutual soal kerusi. Ini satu perkara yang harus kita nampaknya Negeri Sembilan menjadi satu signal kelunakan BN untuk memberi laluan kepada beberapa kursi. As we know, BN adalah orang yang suka nak menggadaikan kursi dia. Kalau 56 lah dia bertanding, 39 lah bertanding. Tapi kali ini agak bukan mencurigakan, agak sesuatu lah bagaimana BN boleh memberi laluan kepada beberapa kursi. Kita tak melihat kursi itu selamat ataupun tidak. Ialah BN memberi laluan kepada 5 kursi yang memang pun dipertandingkan oleh PN sebelum ini, dan beberapa pertambahan kursi yang diberikan oleh BN juga kepada PN untuk mereka bertanding, dan tanpa ada BN di dalamnya. So ini adalah corak-corak yang ingin kita lihat menuju ke pilihan raya Negeri Sembilan. Dan esok 18 hari bulan adalah penamaan calon bagi pilihan raya Negeri Sembilan. Banyak perkara yang lagi ingin kita lihat pasca daripada penamaan calon. Banyak perkara yang mungkin boleh kita ulas, banyak perkara yang boleh kita analisiskan untuk kita melihat bagaimana Negeri Sembilan ini mampu mencorakkan politik yang lebih ke depan, mungkin di peringkat federal, di pilihan raya umum. Itu adalah signal-signal yang kita boleh lihat daripada Johor membawa kepada Negeri Sembilan nanti. Jadi itu adalah perkara yang baik ataupun perkara yang menarik untuk kita lihat bagi pilihan raya Negeri Sembilan. Cik Arifin, mungkin ada yang terakhir bual-bual kita pada hari ini berkenaan dengan pasal Johor dan juga pilihan raya Negeri Sembilan. InsyaAllah kita peringkat IDEA kita sedang melakukan survey untuk melihat kali ini. Saya fikir mungkin minggu depan kita akan podcast, kita menentukan berapa kursi-kursi yang menarik peringkat di Negeri Sembilan. Kita akan zoom juga sedikit perbezaan politik-politik dalam konteks negeri. Ini satu perkara yang menarik lah untuk kita kaji secara lebih tuntas dan mendalam. Dan bahkan kalau kita lihat, adakah dalam konteks Negeri Sembilan yang bakal menjelma besok penamaan calonnya, sejauh mana kursi-kursi itu kita akan cuba analisis satu persatu nanti. Kelak nak lihat sama ada pertembungan itu, adakah pertembungan dan juga keadaan kempen yang bagaimana yang sedang dibawa. Kalau kita lihat di Johor, banyak isu-isu nasional masuk ke dalam lokal negeri. Tapi dengan di Negeri Sembilan, nampaknya pihak-pihak yang bertanding cuba untuk zoom kepada isu-isu yang lebih lokal sifatnya.
Baik. InsyaAllah satu perkara yang menarik untuk kita ketahui dan kita amati, Saudara Hanif. Mungkin minggu depan kita akan lihat lebih mendalam sedikit pergerangan dan strategi bagaimana cara berkempen ataupun kita nak melihat isu yang patut diketengahkan untuk menawan hati rakyat Negeri Sembilan berdasarkan daripada survey yang kita lakukan. Saya ingat terima kasih Cik Arifin untuk masanya kita berbincang berkenaan dengan fakta analisis, dan pada tuan-tuan dan perempuan terus ikuti kami di Facebook, di YouTube, di media sosial IDE Research Center untuk mengetahui maklumat lanjut berkenaan dengan program-program dan juga isu semasa berkenaan IDE di ground. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi dalam fakta analisis yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.